Assalamualaikum. Hari ni mak buat sup ayam. Nak makan dengan nasi empit, ketupat tu lah. Ada sisa lagi tinggal benda tu mak panaskan. Senang lah buat frozen macam gitu. Kita makan dengan sup ayam. Macam gini lah. Sup ayam ni tengah panas-panas kok. Sedap betul pagi-pagi. Ni buat sarapan sebetulnya. Pagi lagi. Matahari tu baru nak naik. Ada komen kata mak ni ubahlah, jangan asyik makan-makan je kan. Buatlah konten lain. Tapi sebetulnya kita ni buat konten makan-makan macam ini bermodal tau sahabatku semua ya, adik-adik. Banyak yang komen. Dia orang tak faham kan. Tak apalah, mak cuma cerita je. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita makan. Nak buat konten makan ni bermodal lagi kan benda lain. Ada yang konten orang yang buat makan-makan yang sedap-sedap tu, terliur-liur tu, lidahnya sampai dengan chest. Itu modal dia, banyak modal dia. Sebab gaji dia dah beribu. Mak ni baru terkial-kial. Masa mula-mula buat konten tu bermodal duitnya, nak nunggu kita dapat gaji kan. Dapat gaji ni bukan sebulan sekali. Nak dapatkan 100 USD tu makan 3-4 bulan baru dapat. Gitulah lebih kurang. Jadi fahamlah, siapa nak tengok video mak, tengoklah ya. Tak kisah. Kalau tak nak tengok, skip aja. Sebab mak tak ada benda kemahiran lain. Ini ajalah chef rumah tangga. Gitulah. Ada yang komen macam gitu. Mak ni cuma beritahu aja, biarlah semua faham ya. Buat adik-adikku, sahabat-sahabatku. Inilah kita makan-makan aja. Lain-lain mak tak pandai. Yalah chef rumah tangga. Nak cakap macam mana? Okeylah ya, mak dah sudah makan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.